Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita selami satu kisah yang cukup istimewa. Kisah tentang macam mana sekumpulan anak perantau membina rumah mereka sendiri walaupun duduk jauh dari kampung halaman. Inilah dia, kisah Pekenang, satu legasi Pulau Pinang di tengah-tengah ibu kota. Pernah tak hampa terfikir apa sebenarnya yang buat anak-anak Pulau Penang ni boleh bersatu bila duduk kat tempat orang? Adakah sebab rindu nasi kendak atau rindu nak sembang logat utara? Rasanya ada sesuatu yang lebih mendalam lagi. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, cerita dia bermula dengan hanya satu percikan semangat. Kita kena patah balik ke zaman 60-an. Masa tu, bibit-bibit komuniti ni mula tumbuh. Daripada sekadar jumpa-jumpa minum kopi, sampailah mereka berkongsi satu wawasan yang lebih besar. Cuba hampa bayangkan era 1960-an dulu. Ramai orang-orang muda dari Penang pakat-pakat mai ke Kuala Lumpur dengan Selangor. Macam-macam sebab. Ada yang cari kerja, ada yang nak sambung belajar, masing-masing bawa cita-cita. Tapi dalam hati tu tetaplah rindu kat Penang. Bila duk jauh ni, biasalah. Mesti rasa nak jumpa orang kita kan? Rasa rindu itulah yang akhirnya buat mereka mula buat perjumpaan, buat aktiviti secara tak rasmi. Seawal tahun 1963 lagi tau. Kiranya semangat persatuan ni dah lama hidup. Tumbuh secara semula jadi sebab mereka nak saling kenal dan sokong antara satu sama lain. Nah, dari simang-simang santai tu, dia pemula fikir, kita kena buat sesuatu yang lebih proper ni. Inilah babak di mana semangat setia kawan tu diangkat ke tahap yang lebih serius. Inilah detik kelahiran Pekenang. Tengok ni. Ini bukan sebarang kertas tau. Ini adalah minit mesyuarat penubuhan yang sangat bersejarah, bertarikh 28 Julai 1968. Waktu ni, ada 34 orang perintis berkumpul di rumah Encik Ahmad Miah bin Baba Ahmad. Mereka semua datang dengan satu niat yang sama. Dan inilah dia, intipati perjuangan mereka kita petik terus dari minit mesyuarat tu. Nampak simple, tapi maknanya dalam. Untuk berjumpa, kenal mengenal dan tolong-menolong di antara satu sama lain. Inilah dia DNA Pekenang yang kekal kuat sampai lani. Dan akhirnya, pada 17 Februari 1970, impian mereka jadi kenyataan. Dengan adanya sijil pendaftaran ni, maka lahirlah secara rasmi Persatuan Kebajikan Anak Melayu Pulau Pinang ataupun nama pendek yang kita semua kenal, Pekenang. Mana-mana persatuan pun, kalau nak power, mesti ada pemimpin yang mantap kan? Jadi, jom kita kenali sikit siapa dia tonggak-tonggak utama yang dah kemudi bahtera Pekenang ni selama berpuluh-puluh tahun. Dari mula tubuh sampai tahun 2021, Pekenang ni dah diterajui oleh 13 orang presiden. Setiap seorang tu ada jasa mereka yang tersendiri. Ada yang hebat dalam anjurkan majlis makan malam tahunan yang memang gempak. Ada pula yang fokus pada program kebajikan untuk ahli-ahli yang susah. Mereka lah yang bina tapak persatuan ni jadi kukuh dan pastikan api semangat tu tak pernah padam dari satu generasi ke generasi. Dan legasi kepimpinan yang hebat ni disambung pula oleh Presiden yang ke-14 iaitu Datuk Haji Muhammad Maidin bin Abdul Majid yang mula pegang jawatan ni sejak Disember 2021. Kisah beliau dalam Pekenang ni pun cukup istimewa. Cuba hampa dengar ni. Beliau ni bukan calang-calang orang. Dialah satu-satunya individu yang pernah pegang semua peringkat jawatan dalam Pekenang. Komitmen dia memang tak boleh sangkal. Lagi-lagi bila dia berjaya jadi penggerak utama untuk kumpul dana kebajukan sampai cecah RM1 juta. Kepakaran ni tentulah datang dari pengalaman beliau sebagai tokoh korporat yang disegani baik dalam industri farmaseutical maupun minyak and gas. Malah, beliaulah yang bawa masuk teknologi pembuatan inhaler MDI yang pertama ke Malaysia. Okey, selain presiden, ada satu lagi peranan yang sangat unik dan berprestij dalam Pekenang ni. Peranan ni kita panggil penaung. Ia bukan sekadar jawatan kehormat, tapi ia adalah satu ikatan perlembagaan yang sambungkan persatuan ni terus ke jantung negeri Pulau Pinang. Benda ni termaktub dalam perlembagaan mereka tau. Fasal 18, senang cerita, dia cakap macam ni. Penaung persatuan ialah tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Maknanya, ini satu penghormatan yang paling tinggi yang ikat Pekenang secara langsung dengan institusi tertinggi di negeri kita.
Dan tradisi ni bukan baru tau. Tengoklah senarai nama-nama besar ni. Sejak tahun 1981, dah ada 4 orang tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang yang sudi jadi penaung pekenang. Ini membuktikan betapa tradisi ni dijaga dan jadi satu kebanggaan. Dan sekarang, tradisi yang hebat ni masuk ke satu fasa yang baharu. Pekenang dengan penuh rasa bangga dan sukacitanya menyambut penaung yang seterusnya untuk teruskan legasi yang sangat bermakna ni. Maka, dengan ini, bermulalah satu lembaran baru dalam sejarah naungan Pekenang. Ini satu detik yang sangat penting yang terus mengukuhkan hubungan istimewa antara Persatuan Anak Perantau ni dengan pucuk pimpinan tertinggi di negeri kelahiran depa. Dengan rasa penuh hormat dan takzimnya, Pekenang mengalu-alukan penaung baharunya. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang yang ke-9. Kita yakin, di bawah naungan Tuan yang terutama, legasi kebajikan dan perpaduan anak-anak Pulau Pinang di perantauan ni pasti akan terus gemilang. Kisah perkenangau ni kan, bila kita fikir balik, ia bawa kita kepada soalan tadi tu. Macam mana warisan dengan jati diri kita ni boleh terpelihara bila kita duduk jauh dari akar umbi? Mungkin jawapannya ada pada semangat yang mudah tu untuk berjumpa, kenal mengenal dan tolong-menolong. Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan.